Assalamualaikum, Muhammad Tan. Hari ni datang trekking sekena Strangers sekena lost. Strength kosong, kuiti kosong. Okay, saya ada tak ada. Saya tak update lah. Terima kasih. Okey, ni tuan-tuan. Piring yang slow dia. Dia bergoyang. Kita ingat kita nak pasang dekat ni. Ni. Ada kayu tengah ni, kita akan lapik bawah dia. Sebab dia bergoyang. Bergoyang. Nampak. Tapi output dah, kita tengok keadaan kondisi kayu output dah. Piring ni tak boleh goyang, tapak kena stabil. Kita akan pasang kat sini lah. Terima kasih mantap. Okey, alhamdulillah tuan-tuan babang, kita dah buka dah spirit Astro Enjoy yang tapak dia bergoyang. Nampak kayu dah output. Pasang tempat baru. Bila tuan-tuan pasang tempat baru, kalau keadaan kayu yang macam ni kena lapik. Lapik satu kat bawah, bawah dia stabil. Atas ada kayu, bawah ada kayu, nampak. Okey, nanti semua kita dah pasang dah. Skru dah. Wayar betul dah masuk, tinggal nak cari signal, nampak. Kita tolak tangan pun tak api ya. Sebab kita tolak tangan pun tak api. Kemas ha. Okey. Wayar dah masuk dah, tinggal cari signal. Kita bantah. Stay tune, terima kasih. Untuk kerja hari ni, buka piring Suanja yang tapak goyang, pasang dekat bawah. Terima kasih di Kampung Nyak Cabang Langkawi. Mantap tu bantah. Terima kasih. Okay, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dah sambung dah dari set finder pergi ke LMB. Kita akan pustang perlahan-lahan lah. Sehingga ada dengar bunyi. Okay, LMB dah lihat di belakang pergi untuk carian signal Astro. Pukul 7 pagi, 8 pagi. Kita putar belah kiri ke kanan. Sehingga ada dengar bunyi lah. Okay, dah. Okay, dah dapat dah. Berapa saya dapat? Selain 80, kualiti 76, saya cari lebih tinggi, sekejap kita update lah. Terima kasih tekan longgar pada sku elevation. Mantap. Okay, alhamdulillah tuan-tuan abang, kita selesai ya. Buka piring Astro Enjoy. Tapak goyang sana. Output kita pasang tempat bawah. Lebih kemas. Lapik kayu bawah. Lapik kayu bawah. Okay. Sekejap kita update rumah. Mantap, terima kasih. Kita masuk dalam rumah dah. Okay. Jadi satu dapat dah. Pergi home. Tetapan. Paparan. Depan TV ada mak ke screener. Cara dia kalau kita yang buat agama Islam dulu kan. Kita tengok bagaimana Islam dulu dari dekat ni tak kira nak Islam. Pasti kita tengok kan bila mana dan 80 berarti 100 benda 1098 itu ubah lagi ke 1032 lebih 04 kali. Okey, ubah kepada ubah kepada 1032. Okey, nampak 1032. Okey. Bagaimana ayat Al-Quran? GSTV dan stick balik. Okey, dah ubah dah. Dah 1032. Kita maintain 80 kualiti 100%. Syarat wajib kena dapat TV 1, TV 2, TV 3 lah, dan TV ni akan dapat 114 TV hak hijrah 230 130 أو أثرة من علم إن كنتم 31 dapat, 32 dapat, 33 dapat, 34 dapat, 35 dapat, 36 dapat.
1, 4, 6. Lebih okey. 7, 7, 8, 8. 49, 9. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, untuk kerja ni selesai. Kita buka piring S1 Joy, tapak dia bergoyang pasal tempat baru. Lebih kemas di Kampung Nyok Cabang tu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.